Dinar yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW berasal dari dinar kerajaan Rom, berat emas 4.55 gram. Standard dinar pertama dikeluarkan oleh kerajaan Islam dan digunakan sampai hari ini bermula pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 696 Masihi dengan emas berat 4.25 gram. Dinar merupakan mata wang pada zaman pemerintahan Islam. Selepas duit kertas diperkenalkan, ianya bermula dengan bersandarkan nilai emas sehingga 15 Ogos 1971, iaitu setelah Amerika memutuskan hubungan antara emas dengan US dollar dan melanggar perjanjian Bretton Woods yang dipersetujuinya pada tahun 1944. Mengikut perjanjian Bretton Woods, US dollar tidak boleh dicetak tanpa bersandarkan dengan emas. Tetapi Amerika mempunyai masalah ekonomi akibat peperangan yang panjang dengan Vietnam. Jadi mereka mencari idea untuk manipulasi sistem kewangan dan jalan pintasnya, mereka putuskan hubungan antara wang dolar dan emas. Sejak daripada itu, wang kertas menjadi wang fiat, iaitu duit yang dikeluarkan tanpa disandarkan kepada apa-apa aset fizikal. Apabila anda sudah faham fakta ini, anda akan faham bahawa emas adalah alat penyimpan kekayaan sebenar. Kekayaan yang anda simpan dalam bentuk wang kertas hanyalah bersifat maya. Pada bila-bila masa, kekayaan boleh hilang begitu sahaja. Sebab wang kertas boleh dimanipulasi, sedangkan emas tidak boleh dimanipulasi. Ia adalah duit ciptaan Tuhan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.